Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada abai-abai dan wacik-wacik. Saya Muhammad Zaif, pelajar daripada Uniza Tembila. Jadi saya di sini ingin cerita sikit pasal BPB, iaitu musuh dalam selimut yang meragut hasil padi anda. Tajuk saya hari ni lah. Jadi pembentangan ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada petani mengenai penyakit bakteria Panica Blight atau BPB, faktor penularannya, simptom yang boleh dikenal pasti, serta langkah-langkah pencegahan dan pengurusan yang berkesan. Okey, baik. Pertama sekali kita perlu memahami apakah itu BPB. BPB atau bakteria Panica Blight merupakan penyakit bakteria yang menyerang tanaman padi dan boleh menyebabkan kerugian hasil yang sangat tinggi. Penyakit ini disebabkan oleh dua patogen utama, iaitu Burkholderia glumeae dan Burkholderia gladioli. Kedua-dua bakteria ini biasanya dibawa melalui benih dan mampu hidup pada permukaan tumbuhan selagi bakteria epifit tanpa menunjukkan simptom yang jelas. Jadi apabila dia memasuki peringkat pembungaan, bakteria ini akan menjadi lebih aktif dan menyerang bahagian tangkai serta berjirim padi. Jadi faktor pertama yang menyebabkan penularan penyakit ini adalah daripada suhu yang tinggi serta hujan yang berterusan. Bakteria BPB berkembang dengan sangat cepat pada suhu sekitar 32 hingga 40 darjah Celsius dengan kelembapan melebihi 80%. Faktor kedua, penggunaan mesin benih tercemar, benih yang tidak diperakui atau benih simpanan semayan daripada kawasan yang pernah dijangkiti boleh menjadi sumber utama penyebaran penyakit. Faktor ketiga, penggunaan baja nitrogen secara berlebihan. Nitrogen yang terlalu tinggi menyebabkan tisu tumbuhan menjadi lebih lembut dan mudah diserang oleh bakteria. Seterusnya kita pergi kepada pengecaman simptom BPB. Kalau kita tidak tahu apa itu BPB, apa simptom dia, jadi susahlah kita nak kenal pasti. Jadi yang pertama, simptom dia adalah perubahan warna dua tone pada biji rim padi, di mana bahagian atas bertukar perang atau kelabu, manakala bahagian bawah masih berwarna hijau. Yang kedua ialah bulir pada padi kekal tegak walaupun tanaman sudah matang. Keadaan ini berlaku kerana biji ring gagal diisi dengan sempurna dan menjadi hampa. Yang ketiga ialah batang bulir atau rancis kekal hijau dan sihat walaupun biji rim telah rosak. Gabungan ketiga-tiga simptom ini merupakan petunjuk penting bahawa tanaman mungkin dijangkiti BPB. Seterusnya kita pergi kepada jadual langkah pencegahan, iaitu pada hari pertama sisa jerami yang dijangkiti perlu dimusnahkan dan tanah dibajak untuk menggunakan sumber bakteria. Yang kedua, semasa peringkat semayan, gunakan benih padi yang sah dan lakukan rawatan benih. Yang ketiga, pada hari yang ke-55, iaitu peringkat bunting, lakukan semburan pencegahan menggunakan bahan antibakteria yang sesuai. Yang terakhir sekali, pada hari ke-70, ketika padi mula mengeluarkan tangkai, lakukan semburan perlindungan kedua kerana ini merupakan fasa yang paling kritikal pada serangan BPB. Jadi akhir kata daripada saya, BPB ni merupakan penyakit yang boleh menyebabkan kerugian besar jika tidak dikawal dengan baik. Jadi marilah kita sama-sama melindungi sawah padi kita demi
memastikan pengeluaran beras yang mencukupi dan berkualiti untuk negara.